Kerajaan telah melancarkan satu inisiatif khusus bagi membantu meringankan beban ekonomi rakyat, terutama golongan miskin tega. Inisiatif bantuan bil elektrik RM40 ini merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dengan adanya rebat ini, isi rumah dapat mengurangkan tekanan kewangan mereka, terutamanya bagi yang berpendapatan rendah. Untuk makluman umum, program rebat bil ini telah diperkenalkan sejak tahun 2018 dan masih terus dilaksanakan sehingga hari ini. Sasaran utama program ini adalah kepada ketua isi rumah KIR berstatus miskin dan berdaftar dalam sistem EKASI. Pelaksanaan program rebat bil elektrik RM40 bertujuan untuk membantu meringankan beban kos sara hidup. Banyak isi rumah berhadapan dengan kesulitan dalam membayar bil elektrik bulanan, dan dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat menampung sebahagian daripada bil yang perlu dibayar setiap bulan. Ini adalah langkah penting dalam usaha kerajaan untuk melindungi golongan yang paling terdedah kepada risiko kemiskinan. Inisiatif bantuan bil elektrik RM40 bukan sahaja memberikan keringanan dari segi kewangan, tetapi juga memberikan peluang kepada golongan miskin tega untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa. Dengan bantuan ini, mereka dapat memfokuskan sumber kewangan kepada keperluan lain, seperti pendidikan dan kesihatan. Ini adalah salah satu daripada banyak usaha kerajaan untuk membangunkan masyarakat yang lebih sejahtera dan menyokong mereka yang memerlukan. Berikut adalah kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Warganegara Malaysia sahaja, berstatus miskin tega dan berdaftar dalam sistem EKASI. Pendapatan isi rumah tidak melebihi PGK semasa. Setiap warganegara Malaysia boleh membuat semakan kelayakan bagi mengenal pasti sama ada layak atau tidak menerima rebat bil elektrik RM40 ini. Untuk semak dalam talian, anda boleh layari laman web rasmi pada pautan dalam deskripsi video ini. Kepada mereka yang berkelayakan, antara manfaat yang diterima adalah seperti rebat RM40 sebulan sehingga Disember 2025. Jika jumlah bil melebihi RM40, individu perlu bayar baki bil tersebut. Semoga perkongsian ini dapat membantu mereka yang memerlukan.